Hai, bersama dengan Azman Movie. Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan kat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramen koleksi video, produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Bolehlah nak tengok kalau nak tengok tu kan. Koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Untuk video kali ni, saya ada wireless mouse tau. Mouse tanpa wire. Baguslah untuk yang tak suka banyak sangat besar rambut wire dekat atas meja komputer tu kan. Boleh guna mouse yang macam ni. Mouse ni dia kecil je tau reka bentuk dia, mini. Jadi bila kita pegang tu, dia selesa tau kita guna. Jadi bila kita klik pun, dia tak mengeluarkan bunyi yang kuat sangat tau. Dia juga ada roller. Di bahagian tepi ni juga dia ada lampu LED tau, warna-warni. Untuk sambungan mouse ni, kita boleh sambung dengan USB receiver ni tau. Ataupun kita nak sambung mouse ni guna Bluetooth. Dia boleh pilih sama ada nak guna receiver ni ataupun sambungan Bluetooth lah. Mouse ni pun bateri dia pun tahan lama tau. Jadi kalau habis bateri, jangan risau. Kita boleh charge dia guna USB Type-C yang kat depan ni. Jadi mudahlah kita nak guna mouse ni kan. Dia punya reka bentuk pun mini. Ada lampu LED sikit. Dia pun kurang bunyi. Jadi kalau kita nak letak kat mana-mana pun mudah. Dia tanpa wire. Kita boleh sambung guna USB receiver. Ataupun kita nak sambung guna Bluetooth. Bila kita ada mouse, mestilah kita kena ada mousepad kan. Untuk mousepad saya pakai mousepad yang macam ni. Mousepad yang saya pakai ni dia getah yang anti-slip. Jadi bila kita letak tu dia tak akan bergerak lah. Mudahlah kita nak letakkan mouse kita tu. Saya pakai baju kemeja lengan panjang. Dia berkola. Dia ada butang di bahagian tangan. Warna baju kemeja ni pun boleh pilih tau. Untuk mikrofon pula saya pakai mikrofon tanpa wire yang macam ni. Dia ada dua mikrofon. Untuk receiver kita boleh pilih sama ada untuk iOS ataupun Android. Kita boleh charge dia guna USB Type-C. Dia ada battery level kat depan ni. Nak beli wireless mouse macam ni ataupun mousepad ataupun mikrofon tanpa wire ataupun kemeja lengan panjang yang macam ni, boleh tekan produk kat bawah. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.